Bang, Ya. saya tengah cari phone yang Dream Edition, limited edition punya. Okey. Ada kat sini. Sebab saya pergi dah banyak lah kedai. Okey. Semua tak ada. Kat sini ada. Oh, yang Dream Edition punya? Of course ada kak. Ush, ada Kebetulan memang kita ada kak satu unit kak. Satu unit je. Sebab saya ingatkan Abang akan cakap tak ada. Ada. Kita orang semua ada kak. Semua ada Kalau yang ni macam mana ni? Okey, kalau yang ni Realme GT 8 Pro Dream Edition ni. Dream Edition. Storage dia 16512. 16512. Oh, besar. Besar. Okey. Lepas tu macam chipset pula, dia pakai chipset paling latest, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ush, 8 Elite Gen 5 ni. Okey. Laju ni prosesor dia. Betul? Tahu kamera dia sangat. Okey, macam kamera dia pakai triple kamera 200MP tau. Triple kamera Kamera 200MP dan video dia boleh lakar sampai 8K resolution. 8K. Padu kamera. Kamera padu, chipset padu. Kan? Kalau bateri dia? Okey, bateri dia besar. Bateri dia 7000. 7000 besar Dan dia ada fast charging sampai 120 watt. 120. Laju ni. Memang laju. Ada wireless charging ke? Ada, dia ada wireless charging 50 watt. 50 watt Harga dia macam mana bang? Okey, macam harga dia kak, harga dia murah je. Harga dia 4699 je. 4699 kan? Ngam. Sebab dia punya spek semua padu, dengan harga memang kena lah. So saya rasa memang nak ambil yang ni. Okey. Tapi kat sini dia boleh buat ansuran ke bang? Boleh. Dia boleh buat ansuran tak? Macam kita kat sini kita ada buat ansuran patuh syariah lah. Macam mana nak apply dia? Okey, macam mana nak apply? Okey, IC depan belakang. IC depan belakang. Bank statement 3 bulan. Oh, dua tu je? Dua tu saja. Lama ke kalau saya bagi dokumen tu, lama ke saya nak apply? Tak, sekejap je. Dia makan masa dalam 15 ke 30 minit saja. Oh, sekejap je. Betul. Kita checkkan. Okey, lepas tu baru kita akan bagi result lah. Oh, kalau macam tu, saya proceed lah. Proceed terus lah. Proceed. Nanti saya bagi dokumen kat abang. Okey, boleh. Kalau macam tu kak, ni kita set kat tepi lah. Boleh? Okey, jom.